Minggu lalu, kami berkongsi dari kitab Samuel, tetapi saya tidak menyebut banyak tentangnya. Dalam kitab Samuel, Tuhan menghukum Eli, dan salah satu perkara utama yang saya tekankan ialah, kita perlu menjauhkan diri daripada orang yang melakukan kejahatan. Selain itu, dalam 2 Korintus bab 6 ayat 1, kita diingatkan bahawa kita bukan orang yang tidak percaya. Oleh itu, Roh Tuhan telah membawa saya untuk mendalami 2 Korintus bab 6 ayat 15 dan memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini, bahawa kita bukan orang yang tidak percaya. Dalam 2 Korintus bab 6, tajuk di atas ayat 14 menyatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Apakah hubungan antara kebenaran dengan kejahatan? Atau apakah hubungan antara terang dengan kegelapan? Ayat 15 meneruskan, apakah keserasian antara Kristus dengan Belial? Atau apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Ayat 16 bertanya, apakah persetujuan antara bait Tuhan dengan berhala? Kerana kita adalah bait Tuhan yang hidup. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku akan diam di dalam mereka dan berjalan di antara mereka, dan aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17 kemudian berkata, oleh itu, keluarlah dari antara mereka dan asingkanlah dirimu, firman Tuhan. Jangan sentuh sesuatu yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18 menyatakan, aku akan menjadi bapa kepadamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bab 7, ayat 1 meneruskan, memandangkan kita memiliki janji-janji ini, sahabat-sahabat yang dikasihi, marilah kita menyucikan diri daripada segala perkara yang mencemarkan tubuh dan roh, menyempurnakan kekudusan dalam ketakwaan kepada Tuhan. Amin. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, bahawa mereka tidak seharusnya menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Tetapi apakah maksudnya? Mengapa Paulus begitu tegas dalam arahannya? Apakah latar belakang mesejnya? Paulus telah mendirikan jemaat di Korintus antara tahun 50 hingga 51 Masihi, yang boleh kita baca dalam Kisah Para Rasul 18. Dr. Lukas mencatatkan dalam Kisah Para Rasul 18, bahawa Paulus berada di Korintus dan memulakan jemaat di sana. Beliau tinggal di kota itu selama kira-kira 1,5 tahun, membangunkan jemaat dan terus mengajar kebenaran. Walaupun selepas meninggalkan Korintus, Paulus tetap berhubung dengan mereka dengan menulis surat, serta mengutus Titus dan Timotius untuk memastikan ajarannya sampai kepada mereka. Surat Paulus mendedahkan bahawa Korintus sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani, yang membawa banyak cabaran kepada orang percaya di sana. Budaya Yunani terkenal dengan penyembahan berhala, falsafah, dan keruntuhan moral. Salah satu dewa utama yang disembah di Korintus ialah Dewi Venus, juga dikenali sebagai Aphrodite, Dewi Cinta dan Kesuburan. Hal ini menyebabkan penyebaran amalan seksual yang tidak bermoral di kota itu. Korintus merupakan pusat perdagangan utama yang mengawal sebahagian besar perdagangan antara timur dan barat. Oleh kerana kedudukannya yang strategik, ia menarik orang dari pelbagai latar belakang, yang menyumbang kepada reputasinya sebagai kota yang penuh dengan kemaksiatan. Budaya Yunani menggalakkan penyembahan berhala, perdebatan falsafah, dan pertikaian undang-undang. Penduduk Korintus terkenal dengan tabiat mereka yang sering membawa kes ke mahkamah atas pelbagai perkara. Selain itu, mereka menolak konsep kebangkitan tubuh, yang bertentangan dengan ajaran Kristian. Korintus begitu terkenal dengan keruntuhan moralnya sehingga istilah mengkorintuskan bermaksud mengamalkan pelacuran. Dewa utama kota itu, Aphrodite, dikaitkan dengan cinta, kesuburan, dan hawa nafsu, dan penyembahannya mendorong pergaulan bebas. Memahami persekitaran budaya dan moral di Korintus membantu kita melihat
mengapa Paulus sentiasa menegur dan mengingatkan orang percaya untuk tetap setia kepada Tuhan. Beliau menangani isu seperti kelakuan yang tidak wajar semasa perjamuan Tuhan, penyembahan berhala, dan mabuk-mabukan. Sebahagian anggota jemaat akan mabuk sebelum mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan, yang dikutuk keras oleh Paulus. Amaran Paulus supaya tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, adalah seruan untuk berpisah daripada pengaruh dunia yang rosak. Ini tidak bermaksud orang percaya harus langsung tidak bergaul dengan orang yang tidak percaya. Sebaliknya, mereka tidak seharusnya mengamalkan perbuatan berdosa mereka. Jika orang percaya terlalu rapat dengan penyembah berhala, hati mereka mungkin berpaling daripada Tuhan. Paulus berkali-kali menggesa jemaat Korintus agar menjauhkan diri daripada penyembahan berhala. Dalam 1 Korintus bab 10 ayat 1 hingga 22, beliau secara khusus memberi amaran kepada mereka supaya tidak mengambil bahagian dalam penyembahan berhala. Ayat 14 berkata, "Jauhilah penyembahan berhala." Ini bermaksud mereka tidak boleh bergaul dengan mereka yang menyembah berhala, kerana ia boleh menyebabkan mereka tersesat daripada kebenaran Yesus Kristus. Apabila Paulus mengarahkan orang percaya supaya tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, beliau tidak bermaksud mereka harus memutuskan semua hubungan dengan mereka. Jika itu berlaku, mereka tidak akan dapat berkongsi Injil atau menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka yang belum percaya. Paulus memilih kata-katanya dengan berhati-hati, menjelaskan bahawa orang percaya tidak seharusnya terlibat dalam amalan berdosa orang yang tidak percaya. Dalam 1 Korintus bab 5 ayat 9 dan 10, Paulus menulis, "Aku telah menulis kepadamu dalam suratku, supaya kamu tidak bergaul dengan orang yang cabul, bukan bermaksud semua orang dalam dunia ini yang cabul, tamak, penipu, atau penyembah berhala. Jika demikian, kamu harus keluar dari dunia ini." Ini bermaksud Paulus menasihati orang percaya supaya menghindari hubungan rapat dengan mereka yang aktif dalam penyembahan berhala, bukan mengelakkan semua orang yang tidak percaya sepenuhnya. Dalam 1 Korintus bab 10 ayat 27, Paulus juga menulis, "Jika seseorang yang tidak percaya menjemput kamu makan dan kamu ingin pergi, makanlah apa sahaja yang disediakan tanpa menimbulkan persoalan hati nurani." Ini menunjukkan bahawa orang percaya dibenarkan makan makanan yang dihidangkan oleh orang yang tidak percaya, walaupun ia mungkin telah dipersembahkan kepada berhala. Namun, jika seseorang secara khusus memberitahu bahawa makanan itu telah dipersembahkan kepada berhala, orang percaya harus menahan diri daripada makan demi menghormati hati nurani orang lain. Oleh itu, ajaran Paulus dalam 2 Korintus bab 6 ayat 14 dan 15 adalah seruan kepada kesucian rohani. Orang percaya mesti tetap terpisah daripada amalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sambil tetap bergaul dengan dunia dengan cara yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Mereka tidak seharusnya menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya dalam cara yang menjejaskan iman mereka, tetapi harus hidup sebagai terang dalam kegelapan, membimbing orang lain ke arah kebenaran Tuhan. Tiada seorang pun harus mencari kebaikan sendiri, tetapi sebaliknya, kebaikan orang lain. Ini bermaksud kita mesti mengutamakan kesejahteraan semua orang, bukan hanya diri kita sendiri. Inilah sebabnya, dalam kitab Roma, Paulus mengingatkan orang-orang percaya di Roma, bahawa sementara seseorang mungkin menganggap hari tertentu sebagai istimewa, yang lain mungkin melihat setiap hari sebagai sama pentingnya. Sebagai contoh, jika seseorang datang kepada saya dan berkata, "Saya akan menyambut hari lahir saya, dan ini adalah hari istimewa bagi saya." Saya tidak sepatutnya mengatakan apa-apa yang bertentangan dengan orang itu, walaupun saya sendiri tidak menyambut hari lahir. Dalam keluarga saya, kami tidak menyambut hari lahir dengan cara tradisional. Saya tidak mengatakan bahawa orang lain tidak boleh menyambut hari lahir,
dan saya juga tidak memaksakan kepercayaan pribadi saya ke atas mereka. Apa yang kami lakukan ialah berkumpul, keluar makan bersama, dan meluangkan masa bersama. Kami tidak membeli kek dan meraihkan secara rasmi. Itu adalah pilihan pribadi kami, dan saya tidak memaksakannya kepada orang lain. Jika seorang Kristian atau jemaah gereja memutuskan untuk menyambut hari lahir, mereka melakukannya mengikut kepercayaan mereka sendiri. Sebagai contoh, jika seorang pastor atau pemimpin gereja hadir dalam sambutan hari lahir, acara itu mungkin dilakukan dengan cara yang sopan dan penuh hormat, tanpa tarian dan tanpa muzik pop. Namun, sebaik sahaja pastor dan pemimpin gereja meninggalkan majlis, dalam beberapa minit, suasana berubah sepenuhnya. Mereka mula memainkan muzik yang kuat, terlibat dalam hiburan duniawi, dan melakukan perkara yang tidak wajar. Ini mencerminkan sikap hipokrit di kalangan orang percaya. Sebagai orang Kristian, kita mesti mengelakkan kehidupan yang hipokrit. Jika kita tidak menyambut hari lahir di gereja tetapi kemudian menyambutnya di rumah dengan mengundang semua rakan dan menikmati hiburan sekular selepas pemimpin gereja pergi, kita bercanggah dengan kepercayaan kita. Kita mesti menjauhkan diri daripada tingkah laku sedemikian. Paulus juga menasihati orang Kristian dalam perkahwinan campur, menekankan bahawa mereka harus mengekalkan hubungan dengan pasangan mereka jika boleh. Dalam 1 Korintus bab 7 ayat 12 hingga 16, Paulus berkata, "Kepada yang lain aku katakan ini, aku, bukan Tuhan. Jika ada seorang saudara yang mempunyai isteri yang tidak beriman dan dia bersedia untuk hidup bersamanya, dia tidak boleh menceraikannya. Dan jika seorang wanita mempunyai suami yang tidak beriman, dan dia bersedia untuk hidup bersamanya, dia tidak boleh menceraikannya. Kerana suami yang tidak beriman telah dikuduskan oleh isterinya, dan isteri yang tidak beriman telah dikuduskan oleh suaminya yang beriman. Jika tidak, anak-anak kamu akan menjadi najis, tetapi seperti yang ada, mereka adalah suci. Tetapi jika yang tidak beriman itu pergi, biarlah begitu. Saudara atau saudari tidak terikat dalam keadaan seperti itu. Tuhan telah memanggil kita untuk hidup dalam damai. Bagaimana kamu tahu, isteri, sama ada kamu akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana kamu tahu, suami, sama ada kamu akan menyelamatkan isterimu? Jika seseorang datang kepada Kristus selepas berkahwin, mereka tidak seharusnya meninggalkan pasangan mereka yang tidak beriman semata-mata kerana kepercayaan baru mereka. Paulus menekankan bahawa tingkah laku dan kasih pasangan yang beriman mungkin membawa pasangan yang tidak beriman kepada keselamatan. 1 Petrus 3 juga mengajar bahawa kecantikan luaran tidak dapat mengubah seorang suami, tetapi kecantikan dalaman dan tingkah laku saleh seorang isteri boleh mempengaruhinya. Tambahan pula, Paulus menggesa orang percaya untuk menjauhi perzinaan dan mengelakkan pergaulan dengan orang yang tidak bermoral. Dia memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana orang Kristian harus hidup dalam kekudusan dan menolak godaan. Paulus menggunakan analogi dari pertanian untuk menggambarkan kepentingan keserasian rohani dalam hubungan. Dalam Ulangan bab 22 ayat 10, ia berkata, "Jangan membajak dengan seekor lembu dan seekor keldai yang dipasang bersama." Lembu dan keldai adalah haiwan yang berbeza dengan sifat dan kekuatan yang berbeza, menjadikan mereka tidak sesuai untuk membajak. Begitu juga dalam hubungan, seorang yang beriman tidak seharusnya berkahwin dengan seseorang yang tidak beriman. Tuhan menghendaki anak-anaknya seimbang dalam iman. Ramai orang beranggapan bahawa mereka boleh mengubah seseorang yang tidak beriman selepas berkahwin, tetapi pada hakikatnya, perubahan hanya datang melalui Tuhan. Sebagai orang percaya, kita mesti mencari kehendak Tuhan dalam perkahwinan dan hubungan. Alkitab memberi amaran terhadap membuat pilihan yang tidak bijak, seperti yang dilihat dalam Ulangan bab 7 ayat 1 hingga 3,
di mana Tuhan mengarahkan bangsa Israel supaya tidak berkahwin dengan bangsa pagan, supaya mereka tidak berpaling daripadanya dan menyembah berhala. Akibat ketidaktaatan membawa kepada penyembahan berhala dan hukuman Tuhan ke atas Israel. Paulus juga memberi amaran terhadap tuntutan mahkamah antara orang percaya dalam 1 Korintus 6. Dia menasihati orang Kristian untuk menyelesaikan pertikaian mereka sendiri daripada membawa perkara mereka ke mahkamah sekular. Adalah memalukan bagi orang percaya untuk membawa sesama orang percaya ke mahkamah, membiarkan orang bukan Kristian menghakimi mereka. Sebaliknya, orang Kristian harus mencari perdamaian dan melepaskan rasa tidak puas hati, mempercayai Tuhan untuk keadilan. Apabila menghadapi konflik, kita mesti mengingati kata-kata Yesus dalam Matius bab 5 ayat 39. Jika seseorang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Walaupun difitnah atau dianiaya, kita mesti bertindak balas dengan kasih dan kerendahan hati. Ramai orang mendapati sukar untuk hidup sebagai orang Kristian sejati. Ada yang mungkin bertanya, adakah mudah atau sukar untuk menjadi seorang Kristian? Jawapannya bergantung pada kasih kita kepada Kristus. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin dekat kita berjalan dengannya, dan semakin mudah untuk menolak dosa. Apabila kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal, kita tidak lagi mengingini dosa. Seperti seorang suami yang sangat mengasihi isterinya, tetap setia kepadanya, seorang yang beriman yang sangat mengasihi Kristus akan tetap setia kepadanya. Dalam Roma 8, Paulus menyatakan, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Adakah kesusahan, penderitaan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Dia menegaskan bahawa tiada apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, jika kita tetap teguh dalam iman. Sebagai orang percaya, kita mesti berusaha untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Kitab suci diberikan kepada kita untuk pengajaran, pembetulan, dan latihan dalam kebenaran. 2 Timotius bab 3 ayat 16. Jika kita menolak firman Tuhan, kita meletakkan diri kita dalam keadaan yang lemah secara rohani. Kesimpulannya, kita mesti berpaling dari keinginan duniawi dan hidup menurut kebenaran Tuhan. Yesus Kristus datang untuk menghancurkan perbuatan iblis, dan sebagai anak-anak terang, kita tidak boleh berjalan dalam kegelapan. Jika kita berjalan dalam terang, Tuhan akan membimbing dan menguatkan kita. Marilah kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami memuji dan memuliakan Engkau kerana firman-Mu adalah kebenaran, dan tiada apa yang dapat menentangnya. Bantu kami menerapkan ajaran-Mu dalam hidup kami dan hidup menurut kehendak-Mu. Walaupun kami menghadapi cabaran, kami tahu bahawa Engkau bersama kami. Kuatkan kami untuk berjalan dalam kebenaran dan mempercayai janji-Mu. Semoga kasih dan kekudusan-Mu bersinar melalui kami, dan semoga kami sentiasa berusaha untuk memuliakan Engkau dalam segala yang kami lakukan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.